Assalamualaikum dan selamat datang ke channel TVPSS SMK Seremban 3. Saya Muhammad Asfabi Indra Feni sebagai host TVPSS SMK Seremban 3. Hari ini kita raikan pencapaian luar biasa calon-calon cemerlang SPM 2024 yang telah mengharumkan nama sekolah serta keluarga. Inilah detik anugerah kecemerlangan SPM 2024-2025. Bagaimanakah anda dapat membahagikan masa anda untuk belajar dan membuat aktiviti-aktiviti lain? Okey, Alhamdulillah, pertama sekali Alhamdulillah atas rezeki ni. Bagi saya, sebagai salah seorang calon SPM, saya perlu ambil kesedaran awal untuk lebih fokus untuk SPM. Yang paling penting sekali, jauh daripada pengaruh kawan. Pengaruh kawan memang benda paling bahaya sekali. So korang kena hati-hati dan korang kena kurangkan aktiviti lain dan lebih fokus lah untuk SPM. Apakah rahsia kejayaan anda dalam pelajaran ini? Sebenarnya tak adalah rahsia sangat. Dulu saya buat study group dengan kawan-kawan saya mengikut keperluan masing-masing. Selain itu, saya buat latihan setiap hari dan saya mengubah masa tidur saya untuk bangun awal pagi untuk membuat long kaji. Sebab bagi saya, belajar waktu pagi lagi berkesan daripada belajar waktu malam. Ingat, kejayaan tak datang dalam sehari, tapi ia bermula dengan satu langkah hari ini. SPM bukanlah penamat, ia adalah permulaan.